Infografik Rancangan Pendidikan Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putera. Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana rupa sistem pendidikan negara kita 10 tahun dari sekarang? Hari ini kita nak kupas satu plan yang sangat-sangat penting untuk masa depan negara kita. Rancangan Pendidikan Malaysia atau RPM untuk tempoh 2026 hingga 2035. Ini adalah plan tindakan 10 tahun yang bakal mencorakkan generasi kita yang akan datang. Jadi persoalan utamanya, macam mana agaknya wajah pendidikan masa depan yang kita semua impikan untuk Malaysia? Jom kita bongkar plan ni sama-sama untuk cari jawapannya. Okey, pertama sekali, jom kita fahamkan perkara yang paling asas. Apa benda sebenarnya RPM 2026-2035D? Senang cerita, RPM ni adalah jawapan kerajaan kepada dunia yang berubah dengan begitu pantas. Ini bukan pelan jangka pendek tau, tapi satu wawasan untuk satu dekad akan datang. Ia direka khas untuk siapkan anak-anak muda kita untuk hadapi cabaran masa depan yang mungkin kita sendiri pun belum dapat bayangkan lagi. Dan inilah boleh dikatakan jantung kepada plan ni. Misi utamanya adalah untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja pintar dalam akademik tapi juga seimbang, mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan yang paling mustahak, ada saksiah dan akhlak yang mulia. Baiklah, kita dah tahu matlamat besarnya. Sekarang, jom kita lihat produk akhir yang paling penting iaitu murid-murid yang ingin dibentuk melalui plan ini. RPM telah mengariskan 5 ciri utama yang perlu ada pada setiap murid di Malaysia menjelang tahun 2035. 5 ya? Ciri yang pertama, dan ini adalah tapak asasnya, ialah beradab. Ini bukan setakat tentang jadi budak baik, tapi lebih mendalam. Kita nak lahirkan insan yang betul-betul hormat pada orang lain dan menjadikan nilai-nilai murni itu sebagai panduan hidup seharian. Seterusnya, berilmu. Yang menarik kat sini, penekanannya bukan lagi pada hafal buku teks semata-mata. Tak, tapi lebih kepada kebolehan untuk berfikir secara kritis, secara kreatif dan tahu macam mana nak gunakan ilmu yang dipelajari untuk selesaikan masalah dalam dunia sebenar. Ketiga, berkemahiran. Yang ni sangat-sangat relevan. Pelan ni nak pastikan setiap pelajar kita ada kemahiran praktikal, pandai selesaikan masalah dan betul-betul bersedia untuk masuk ke alam pekerjaan yang sentiasa berubah-ubah. Ciri keempat, berdaya tahan. Kita semua tahu kan, hidup ni penuh dengan cabaran. Jadi, RPM berhasrat untuk membina pelajar yang bukan sahaja kuat dari segi fizikal, tapi juga kental dari segi mental. Orang kata, tak mudah koyak dan sentiasa boleh bangkit semula bila diuji. Dan yang terakhir, nombor 5, berkeyakinan. Wawasan ni adalah untuk lahirkan pelajar yang percaya pada kebolehan diri sendiri, berani nak cuba benda baru dan boleh berkomunikasi dengan baik dan berkesan. Jadi inilah dia 5 ciri yang membentuk profil murid idaman masa depan Malaysia. Jadi soalan seterusnya, macam mana kita nak capai semua tu? Macam mana nak lahirkan murid dengan 5 ciri tadi? Nah, plan ini dibina atas 5 bidang tumpuan utama. 5 tumpuan ni ibarat enjin yang akan gerakkan keseluruhan pelan ni. Kita ada mutu, access and equity, kemampanan, keluasan dan akhir sekali ketersediaan sumber dan kecekapan. Jom kita bedah satu persatu. Bermula dengan tumpuan pertama, mutu. Ini semua tentang kualiti. Daripada kurikulum yang kita guna, cara cikgu mengajar, sampailah cara kita menilai pelajar. Matlamatnya jelas. Kita nak pastikan standard akademik kita sentiasa berada di tahap yang tinggi. Contohnya dengan wujudkan lebih banyak sekolah cemerlang. Seterusnya, akses dan equity. Yang ni pula adalah tentang keadilan. Tujuannya satu, nak pastikan setiap kanak-kanak di Malaysia, tak kiralah dia tinggal di bandar atau di ceruk kampung, anak orang kaya atau miskin, semua mesti dapat peluang pendidikan yang sama rata. Sebab bakat ada di mana-mana, jadi peluang pun mesti ada di mana-mana. Ketiga, kemampanan. Ini menunjukkan satu pemikiran yang sangat jauh ke hadapan. Pendidikan tak boleh lagi terasing, sebaliknya ia perlu diintegrasikan dengan isu-isu global macam alam sekitar dan pembangunan sosial, selari dengan matlamat pembangunan mampan PBB atau SDG. Tumpuan keempat ialah keluasan. Ini satu anjakan yang agak besar tau. Ia bertujuan nak bagi lebih banyak kuasa kepada pihak sekolah untuk buat keputusan sendiri dan paling penting, ia menggalakkan pembelajaran yang lebih fleksibel yang disesuaikan dengan keperluan setiap murid. Bukan lagi pendekatan satu saiz untuk semua. Akhir sekali, tumpuan kelima,
ketersediaan sumber dan kecekapan. Okey, yang ni adalah tunjang praktikalnya sebab semua idea hebat tadi takkan menjadi kenyataan kalau sekolah tak cukup sumber. Maksudnya, sekolah perlukan bangunan yang selamat, kemudahan moden dan pengurusan kewangan yang cekap. Sekarang kita dah tengok apa yang nak dicapai. Jom kita beralih pula untuk lihat bagaimana semua ini akan dilaksanakan. Terdapat 7 teras strategik yang menjadi tulang belakang kepada keseluruhan plan ni. 7 teras ni adalah pelan tindakan yang sebenar. Bayangkan ia macam tiang-tiang seri sebuah rumah. Ia yang akan menyokong keseluruhan struktur RPM ni, memastikan setiap aspek daripada sistem tu sendiri, peranan guru, infrastruktur sehinggalah kerjasama dengan ibu bapa dan industri semuanya bergerak seiringan menuju matlamat yang sama. Secara ringkasnya, 7 teras ini adalah jaminan kejayaan pelan ni. Ia nak pastikan sistem kita sentiasa dinamik dan relevan, fokus untuk lonjakkan potensi setiap murid, mentransformasi para pendidik kita, memantapkan infrastruktur, mempergiat kerjasama semua pihak, membudayakan kemampanan dan akhir sekali, memastikan tadbir urus yang paling cekap. Jadi bila kita dah lihat semua komponen ni, apa sebenarnya harapan besar di sebalik rancangan pendidikan Malaysia ini? Petikan ini ia merangkumkan intipati sebenar RPM. Inilah janji dan aspirasi utamanya untuk memberikan pendidikan yang berkualiti dan holistik kepada setiap murid tanpa ada yang terkecuali bagi membentuk generasi masa depan yang kita semua idam-idamkan. Dan visual ini melambangkan harapan tersebut. Wajah-wajah ceria inilah matlamat akhir kita. Sebuah generasi yang bukan sahaja cemerlang tetapi juga yakin, berilmu dan bersedia untuk memimpin Malaysia ke satu era yang lebih gemilang. Pelan ini sememangnya nampak sangat komprehensif dan cita-citanya sangat tinggi.